Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, yarhamni yarhamkumullah. Terima kali itu banyak bersyukur, alhamdulillah, dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tengah hari ini kita dikumpulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk maksud pengajian bulanan kita, menggunakan kitab Miftahul Jannah. Mudah-mudahan pengungsian kita ini ada manfaat, insyaallah. Muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita dah masuk 20 November samaan dengan 29 Jamadi Awal. InsyaAllah habis Jamadi Awal kita akan masuk bulan Jamadi Akhir. Setelah itu kita akan dapat Jamadi Akhir, bulan Rajab, bulan Syaban dan Ramadan. Berarti Syaban 30 dan Rajab 60, 90 hari. Lagi 90 hari lebih sikit. Kita akan masuk pada bulan Ramadan al-Mubarak, insyaAllah. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, yang akan datang bulan Ramadan itu, insyaAllah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian kita soal jika kita hubungkan dengan doa, jika kita hubung dengan doa pada yang lain daripada Fatihah, apa salahnya? Salah tak? Doa tadi itu kita kaitkan dengan yang lain pada ayat. Jawabnya, ada pun kapal Quran itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepala doa itu yang dalam Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hingga akhirnya muakkad ya, dan doa yang lain itu sunat mutlak juga. Jadi dalam suatu Fatihah ini ada dia punya kesesuaian dia. Kenapa? Setiap doa itu ditemulakan dengan Alhamdulillah. Itu kepala doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Setiap kali kita berdoa, kita jangan lupa mulakan dengan Alhamdulillah, selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu Fatihah hari ini dia ada mengandungi doa. Di mana kita nak kaitkan dengan doa? Jadi mula Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu puji-pujian kepada Allah SWT. Kemudian doanya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah. Hingga akhirnya sampai waladdallin. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Dari tempat lain kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bagi seorang kadang-kadang ulam, ya ulam, fa ista'anta fasta'in billah. Ya ulam, ya kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kafiat minta tolong dari itu dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan salat. Itu kan kaedah ada. Jadi bila baca surah Al-Fatihah, di situ ada puji-pujian, di situ ada doa. Pujiannya mana? Alhamdulillah. Doanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul disambung pula. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Apa tu pula? Jalan yang mana? Jalan an'amta alaihim. Minan jalan nabi-nabi, as-siddiqin, wa yang benar, wa syuhada, wa salihin. Empat golongan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Empat golongan inilah contoh kita, kedua hasanah kita, empat inilah. Kalau kita berdoa, bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, dah cukup. Ditambah lagi, jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa dia? Minan nabiyyin, ila nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang siddiq yang benar, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang yang salih. Kita ni seorang-orangnya, kita duduk di martabat salih pun dah bangun. Nak jadi orang salih ni bukan senang. Nak terbiah anak jadi anak yang salih.
Bila kita tarbiyah anak kita jadi anak yang saleh, itu aset kita. Bila kita mati itu, terputus amalan kita. Iza mata benu Adam, bila mati seorang anak Adam, inqata'a anhu amalu, putus daripadanya amal habis. Nak beramal, nak buat kebaikan masa hidup. Tapi kita masa hidup ni, Masya Allah, tabarakallah, sebab urusan dunia, urusan dunia pun, kalau kita bawa dia dengan cara ikhlas, cara jujur, keibadah. Urusan dunia nampak macam dunia, tapi kita buat urusan itu dengan tulus, dengan jujur, dengan amanah, tidak ada khianat, tidak ada penipuan, pun dikira ibadah. Kita berjual beli itu dunia, sewa menyewa itu dunia, pinjam meminjam itu dunia, urusan tanah, urusan apanya, perniagaan itu dunia. Tapi kita buat dengan jujur, tak ada penipuan, timbangnya jujur dengan akhlak, maka dia kira ibadah. Walaupun surah di dunia, dia jadi ibadah. Dia tanya begitu lah. Kalau boleh urusan dunia tu kita buat sebaik-baik mungkin supaya jadi ibadah. Apalagi urusan agama. Walaupun agama ni kita nampak pada zahirnya ibadah, tapi bila ada riak, ada ujub, ada sum'ah, ada itu, ada ini, ada sombong, terdilik juga. Jadi itu kita nak pandai lah. Hati kita tu apa kita buat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Urusan dunia, pinjam meminjam, hutang, niaga dan sebagainya, buat dengan jujur. Tak ada unsur penipuan, tak ada unsur ghish, mesyuah, penipuan, zalim dan sebagainya. Tapi itu susah. Dia tak susah mana. Kalau semua pakai ikut, insyaAllah bedanya. Jujur perkataan kita, jujur timbangan buat kerja kita, insyaAllah Allah akan bagi rezeki lagi tenang, lagi berkat. Jadi kalau berurusan muamalah kita tak jujur, tidak ikhlas, ada berlakunya hurur, gharar, penipuan, tak selamat, tak berkat. Dalam itu akhirnya jadi apa? Haba'an manthura, terbang itu, rugi kita. Dia jual beli ya, dia tak jujur, dia tipu kawan kita. Habis urusan bank dan sebagainya, kena jujur, kena amanah, kena terus, kena transparan. Kenapa? Kita beriman, kita yakin kita akan dihisab di akhirat, dan bersama kita ni ada malaikat yang mencatat. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Atau perkataan yang kita tuturkan tu ada malaikat raqib dan atid, mencatat apa yang itu perkataan, apalagi perbuatan, apalagi tingkah laku, semua dicatat. Semua dicatat. La yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Jadi akhirat itu, dah dapat buku catatan, la yughadiru, tidak tinggal saghiratan wala kabiratan, kecil dan besar, illa ahsaha, semuanya dihitung. Wajaduha ma'amilu hadirah, maka dapati ma'amilu, apa yang mereka buat di dunia itu datang dapat. Segala kebaikan datang, kejahatan mendatang, illa man taba, dia tabat. Yang lah kita buat kebaikan, semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, ambil orang makan, ikah, mengaji, kebaikan ini akan datang juga. Macam mana rupa datang, Allah akan datang. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maknanya tak perlu kita nak beritahu orang. Kita semayang, kita haji, kita umrah, bangun malam, kita mengaji, kita bersedekah, kita mengarang, kita bersalawat, kita bertasbih, kita beristighfar. Tak perlu nak bagi tahu orang. Mereka kita nak galak kawan kita dan lain. Tak perlu nak beritahu. Tak perlu nak selfie-selfie, nak hantar, nak post-post tak ya. Kenapa? Besok dia datang ni, wajadu ma'amilu hadirah, mereka mendapati ma apa jua yang mereka lakukan di dunia, hadiran, datang depan dia, ditayangkan. Dunia apa? Di flash, apa? Flashback balik. Oh, dia takut tu. Kalau yang baik, alhamdulillah, masya Allah. Ada flashback yang jahat, oh, nak letak muka ke mana? Flashback yang jahat. Nah, mudahnya jahat itu kita tobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
bertaubat dan beriman balik, beramal baik, menggantikan kejahatan yang kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah itu Allah ganti kejahatan yang kebaikan. Mudah-mudahan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim rahimah sekalian, sampai kita hidup kita banyak istighfar, banyak taubat. Mudah-mudahan kesalahan kita tu Allah tu Allah Akbar. Satu, bila seorang mati, doa yang kita ajukan apa dia? Allahumma ghfirlahu warhamhu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Itu je. Kenapa? Tak mungkin yang mati tadi tak bawa dosa. Tak mungkin. Wallahu a'lam. Kita ni orang awam, banyak tersentuh dengan dosa terbuat, sengaja ke tak sengaja, nyata ke tak nyata. Jadi untuk itu prioritinya, keutamaannya, bila kita sembahyang tadi, kita doakan ampunannya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ghfir hadzal mayyit, Allahumma ghfir hadhihi al-mayyitah, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir laha warhamha. Itulah wa'afiha wa'afiha, Allahumma ja'al qabraha. Itu kita. Jika kita minta, insyaAllah Allah tu Maha Ghafur, Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Ya kana tawwaba. Kita minta. Dalam silap kita tu ada. Itu dia. Jadi dalam sembahyang ada doa. Ya kana ya kana nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama menganjurkan di hujung waladdallin itu dia panggil ada saktah latifah. Apa makna saktah latifah? Ada break sekejap, berhenti sekejap. Jadi ketika dia berhenti sekejap dari itu, dia galak baca doa. Pasal Fatihah tu doa Rabbighfirli wa li walidayya. Oleh terkata amin beramai-ramai. Yang terbaik. Jangan ada ulama kita yang buat wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Oleh terkata amin. Baca dengan hati. Bukan baca lapas lah. Tak apa doa. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengah pelan. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Kalau kita imam pun macam itu. Kalau kita mampu, kalau kita imam, kita berat sekejap, kita baca doa tu, makmum di belakang pun bacalah Rabbighfirli wa li walidayya. Amin sama-sama. Amin. Tapi jangan berlaku. Dan sebahagian kita terlepas pandang. Bukan tak tahu, terlepas pandang. Dia tak alert. Sebenarnya di situ ada hadisnya. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi qismain. Aku bahagikan sembahyang antara aku dan hamba-Ku dua. Alhamdulillah alamin, aku punya Ar-Rahman Ar-Rahim, aku punya dah baca dah. Allahun hadzal li 'abdi. Ini hamba-Ku punya. Wa li 'abdi ma sa'ala. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Kita minta apa? Minta keampunan diri kita dan keampunan ibu ayah kita. Rabbighfirli wa li walidayya. Baca doa Rabbighfirli wa li walidayya. Ya Allah, ampunilah bagiku dan ibu ayahku, ibu bapa. Kita kena sentiasa mendoakan untuk ibu bapa. Hebat macam mana kita pun, excellent macam mana kita sekalipun, ataupun tak excellent tak, tetap kita ada ibu dan ayah. Betul. Jadi ulama menganjurkan. Habis di hujung Fatihah, ulama menganjurkan. Anak ulama warasatul anbiya. Fabi hudahu muqtadih. Dengan petunjuk maka itu kami ikut. Jadi memang ada dalam hadisnya. Allah pun berfirman, hadzal li 'abdi. Ini untuk hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Bagi hamba kau yang diminta. Ini apa kita minta di hujung Fatihah itu? Kita break sekejap. Tenang sekejap. Apa kita break ni? Kita adalah saktah latifah. Waladdallin.
Kita baca apa? Rabbi firli wali walidayya. Boleh kita kata amin. Tenang tak? Setengah tak ada. Walaupun amin. Betul lah. Bukan yang diberkai, bukan yang sesat. Terus amin. Betul lah tu. Tapi digalakkan. Ada saktah. Apa saktah? Berhenti sekejap. Saktah latifah ni. Di celah bacaan tu kita baca. Celah berhenti tu kita baca. Rabbi firli, ampun bagiku, wali walidayya, dua ibu ayahku. Jadi artinya kalau kita setiap kali kita baca Fatihah, kita akan doa untuk ibu ayah kita. Untung tahu tu. Itu pun ingat ayah, ingat ibu dan ayah. Kita baca Fatihah di luar sembahyang kan, dalam sembahyang kan. Walaupun Rabbi firli wali walidayya. Kalau ayat mayang tu 4 rakaat, 4 kali doa. Mayang kuat dalam perlahan, kita dah belajar, kita dah tahu. Ujung Fatihah aja, walaupun Rabbi firli wali walidayya. Happy tak? Mak bapak kita happy tak? Dalam kubur mula anak soleh. Dia tak sia-sia lah. Dia biarkan persoalan kita, sesukan kita. Hantar belajar, ni atas basikal, dua atas palang basikal. Hantar kat bus stand, hantar kat kereta api. Naik bot, turun bot. Sampailah kita masuk asrama penuh. Walaupun asrama penuh, tapi boleh duduk lagi. Walaupun dah penuh, boleh datang duduk asrama. Ustaz, masa Sakta Latifah tu, masa baca Rabbi firli wali walidayya tu kan, masa tu niatkan Ustaz. Kayaknya tak apa lah. Okay lah. Sudah. Boleh. Rabbi firli wali walidayya. Masa tu kita minta doa. Salahnya kita situ kita minta keampunan. Ataupun kalau kita tak minta keampunan, kita dia minta apa? Mudahkan urusan kerja, selesaikan hutang, selesaikan itu, rumah tangga dan sebagainya. Boleh. Wali abdi masa'ala, bagi hamba ku apa yang dia minta. Jadi kesesuaian di situ kita minta keampunan. Keampunan untuk ibu dan ayah kita. Besok anak kita sembahyang, dia minta keampunan untuk kita pula. Kama tadinu tudan. Seperti mana kamu buat untuk ibu ayah kamu, seperti itulah anak cucu kamu buat untuk kamu. Birru aba'akum tabirukum abna'akum. Birru aba'akum, baik olehmu kepada bapa-bapa kamu, maksud ibu lah. Tabirukum abna'akum, nescaya akan buat baik kepada kamu oleh anak-anak kamu. Kita dah selalu lazim kan, Rabbi firli wali walidayya, untuk ibu dan ayah. Besok kalau kita dah tak ada, ataupun kita hidup sekarang ni, ayah kita ada, ataupun kita ada, anak kita, tuan kita. Itu rahsia. Dan Fatihah itu doa. Allah bagi tu. Atau Allah punya, Alhamdulillah alamin, aku punya. Ar-Rahman Ar-Rahim, aku punya. Malik Yawmiddin, aku punya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah punya. Minta. Ya. Jadi. Jangan terlepas pandang. Kalau boleh. Tenang. Walau boleh, tenang-tenang. Rabbi firli wali walidayya. Aku nak kalang kabut. Sembahyang tu alaikum bisakinati wal waqar. Tenang-tenang sembahyang. Tak payah kalang kabut. Tak payah ada bergaduh. Tak payah dua kalut. Mengendah dengan dua kalut. Belah-belah kontati untuk bergaduh apa. Kita ingat bergaduh ni tumbuk kan. Tak ada bergocor bergaduh. Tenang-tenang. Orang dia kata apa? Take your time, santai-santai, relax. Walau boleh Rabbi firli wali walidayya. Dan malaikat amin sama kita serentak. Ingat ya? Jadi itu salah satu ihsan kita, bakti kita kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup lagi pun okey juga. Wabil walidayni ihsana. Kena ibu bapa buat baik ke masa mati. Masa hidup, masa mati pun Rabbi doakan dia. Ingat. Habis. Hingga akhir hayat. Dan doa itu sunat mutlak. Dan barang siapa berdoa kepada Allah dan tiada juga dengan Fatihah, maka tergantung doanya. Al-Fatihah itu penting. Doa. Alhamdulillah, sekurang-kurang. Langit dan bumi diterima Allah Ta'ala doa itu, sebab itulah tidak harus jadi doa. Soal daripada mana asal huruf Fatihah.
Jadi sebab itulah tiada yang harusnya jadi doa. Tak ada doa. Mulakan kalau kita nak berdoa, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan salawat dan salam, tutup dengan sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Daripada mana asal huruf Fatihah? Juga asal Fatihah itu keasaan Allah Ta'ala juga, iaitu huruf Fatihah. Daripada apa syarat kepada Allah yang asal suatu Fatihah itu, kita apa sebab itu habis. Asalnya daripada keasaan Tuhan. Fatihah tadi itu. Sebab dalam kitab ulama menyatakan seluruh kitab yang 4 itu dalam Quran. Zabur ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4 kitab. Maksud kita tahu dipanggil antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubi. Kitab yang 4 apa dia? Zabur dan Nabi Daud alaihissalam. Bahasanya bahasa Qibtiyah. Taurat atau Nabi Musa bin Imran, bahasanya bahasa Ibraniyah. Injil atau Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, bahasanya bahasa Syriani. Al-Quran atau Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya bahasa Arab. Pak kita panggil kutubus samawiyah, kita yang turunkan daripada langit. Dan Nabi-Nabi dulu. Wajib kita beriman. Macam mana rupa, macam mana tu tak boleh kita beriman. Antum minabillah, beriman dengan antum minabillahi wa malaikatihi, malaikat. Kerana dengan Allah, percaya dengan Allah, Allah tu dia Tuhan kita dunia dan akhirat, dia lah segala-galanya. Allah SWT, dia lah segala-galanya. Yang hidup, yang mati, kan dia Tuhan yang disembah, yang asal, yang beri rezeki, beri kesembuhan, kesihatan, semua dia. Ada pun kita ni asbabnya. Kita datang kerja, pergi balik, pagi masuk, petang balik, petang masuk, malam balik, malam balik, pagi balik, malam tak balik-balik mana. Balik malam tak balik-balik. Kemana pergi tak tu? Hilang. Ada tak ada? Banyak orang pergi kerja hilang. Dia ada kisah, dia ada potong merah. Satu doktor dekat UPM kan. Tak mesti, dia tak mesti. Apa sekarang tak juga? Pergi pejabat, pergi mesti hilang. Tak balik-balik. Yang main tu. Lepas kena WhatsApp. Ni abang kat sini, saya kat sini. Tiba-tiba hilang. Hilang radar, tak dapat dipesan. Oi, cemas lagi. Dia cakap saya petang, balik malam, contohnya ada obati. Tapi telefon kat sini, jabat dah tutup. Oh, cemas lagi dia. Dalam kelima, pulang kain. Telefon 999, oi, mau boleh tu sayang bini. Bini tak balik. Yang main tu. Kalau sekali tutup handphone tu, mengkalang kabut dia, cemas. Itu minta Allah Subhanahu. Jadi kita minta keamanan, ya, sesaat ini. Jadi asal Fatihah tu doa. Jangan lupa baca Al-Fatihah. Berikan salam dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup pun dengan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau kadang ada dalam Fatihah tu ada setengah imam kan, antara pertengahan tu dia kadang dia berhenti lama Ustaz. Itulah yang takat yang karena selain di situ tempat kita berdoa. Di sini yang walaupun kita baca, dia kata lepas kita baca kan, ada sebut sini ya. Ia karena selain berfirman Allah Taala, hadza baina abdi wa baini, hadza baina abdi wa baini wa li abdi masal. Ini pan antara aku dan hamba-Ku. Ini antara kita berdua. Kemudian Allah takkit lagi, wa li abdi masalah, bagi hamba-Ku apa yang diminta. Kita ulang balik kan supaya kita ingat. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, kata Tuhan. Kata kita apa? Kata Tuhan kita bilang, Allah Ta'ala jawab, Zakarani abdi, hamba ingat aku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, hamba puji aku.
Ar-Rahman Ar-Rahim asna alayya abdi, hamba mengagung atas aku. Maliki yaumiddin majjadani abdi, hamba mengagung besarkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baina abdi wa baini, ini antara aku, ini antara hambaku dan aku. Tapi ada keuntungan. Apa keuntungannya? Wali abdi ma sa'ala, bagi hamba aku apa dia minta. Ini sahih. Jadi ketika itu kita tenang dulu. Mau belah-belah pada tiba, kalau belah-belah bahasa kami, kita beradu dulu. Kita beradu. Tenang. Tak faham. Take your time. Take your time, tak faham. Ambil masa sikit lah. Hadirkan hajat kita. Apa hajat? Ya Allah, kayakan aku, banyakkan duit. Boleh? Jadi aku CEO, tak anak HB ke apa, tu marah, naik ke pangkal tu, ya Allah. 20 tahun lagi duduk bawah meja je bahan. Dia kerja pahlawan. Saya kerja 20 years bawah meja. Kesian. Nak bagi kursi ke? Rupanya bawah meja ni tentera. Dia sabda sarjan meja apa juga. Dan dia bawah meja. Wah, ingat bawah meja macam ni. Sian. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa semua terberapa sebenarnya benda Fatihah ni bukan kita tak tahu, even saya sendiri pun tahu, tapi ada masa-masanya kita terlepas pandang. Faham tak? Apa maksud terlepas pandang? Kita kalut, kita tak fokus. Itu pasal kita tak dapatkan manisan. So bila baca Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim, kita bayangkan Allah kata zakaran ya abdi, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani ya abdi, ar-rahmanirrahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani ya abdi. Ingat tak itu? Mula kita syok berinteraksi. Sebenarnya kita munajat dengan Allah. Sebenarnya as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'raj, tanda orang beriman dengan Allah. Kalau kita sujud, lagi dekat kita dengan Allah. Doa lah kita sujud kiam. Tu nak dapat dia punya apa, feel kemanisan sembahyang ni, kita belajar lah. Kita pun Allah Akbar, baca. Jadi sampai ia akan sign dari itu, Tuhan kata wali abdi masa'ala, bagi hamba tu apa yang dia minta lah. Yang bujang minta nak kahwin, tak ada anak minta anak, ada cucu minta cucu, tak ada cucu minta cicit. Nak dapat cucu, kira cicit dah mati lagi kan. Allah, ya, anak nak tengok aku, ya Allah janganlah matikan aku, aku tengok cicit kan. Tapi alhamdulillah, atuk saya ada atuk. Saya ni cucu dia kan. Saya ni cucu dia lah. Cucu dia boleh tengok cucu saya. Faham? Saya ni cucu dia, dan dia boleh tengok cucu saya. Faham? Mana saya ada anak, ada cucu. Saya ni dah cucu dia lah. Dia hidup boleh tengok cucu saya. Faham tak? Yang panjang umur. Waktu dulu memang panjang umur pun. Dia kahwin umur 12 tahun, 13 tahun, sekarang 33, mana nak dapat tengok cucu. Dulu orang kampung-kampung 12 tahun dah kahwin, betul tak? 13 tahun dah kahwin, nenek-nenek kita 12 dah kahwin kan? Orang lelaki 18-17. Sekarang mana 18-17 vocational lagi, 33-34 tak kahwin lagi, 38 tak kahwin lagi. Orang lelaki perempuan punya banyak yang profesional tu 48 tak kahwin, 58 tak kahwin, 60 tak kahwin. Namanya kalau macam itu, kalau takkan kahwin tu, dia kena mandi bunga. Kena mandi bunga. Bunga nombor 1, bunganya bunga raya. Bunga raya kan, bunga Malaysia. Doa banyak. Tak payah nak stres, tak payah nak kecil hati. Itu semua ketentuan Allah.
Aku stres langsung jabat. Dia tanya dia nak kahwin. Oh, saya dah stres. Kata doa kita. Kita ada menteri kita yang tak kahwin. Duduk parlimen. Elok je. Ya nak? Ada juga yang lelaki tak kahwin. Kata doa. Semua yang mudah-mudahan. Tidak ya. Jadi doa kita minta apa? Orang muda-muda sana ni, saya saja minta duit lah. Kita dia bagi banyak. Dapat duit, lembek tengkok semua, happy tu. Dapat duit happy tu, bukan banyak pun. 100 je, tak nak IC lah tu, bukannya tunai. Oh, rupanya happy seronok lah. Boleh klaim barang Nescafe, susu, Milo, beras basmati. Oh, susu dia saji, minyak saji. Oh, suka ni. 100 je. Tahu lembut. Dulu 100. Kalau bagi 100,000 tak tahu lah. Tak lah ni. Kita jadi kaya Allah. Kaya kan. Kaya yang pemurah. Kaya yang berkah. Kaya yang bersifat pemurah. Kaya raya yang tak kedekut. Kaya yang minta. Pertama kita kena kaya. Kalau tak kaya, 2 ibadat ni kita tak boleh buat. Pertama haji dan umrah. Kedua zakat. Asyik menerima je apa cerita. Asyik muka ni je. Sama. Ada masa-masa kenalah memberi. Bagi zakat. Bagi haji, bagi umrah. Kalau bagi haji, amash. Kalau muasasah mau 15,000. Betul tak? B40 15,000. Apa lagi? M40 40,000. Nah, lah yang atas lagi. Itu ada duit. Mana boleh war dekat grup surau. Cari nak pergi haji, nak kutip duit. Mana boleh. Orang bagilah RM10, RM20. Tapi kita kena ada dana. Sebab di zaman Nabi SAW, para sahabat ni orang yang berduit. Abdurrahman bin Auf, yang Abu Bakar. Jangan kita menyangkal kekayaan itu besar lagi. Kekayaan itulah segala-galanya. Sebut dengan kita, besok orang yang beribadat ni, dia dulu nak masuk syurga. Mereka tanya, tak boleh. Kenapa kena masuk syurga? Aku ibadat, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku itu, aku ini. Kau tahu daripada mana? Beribadat, baca Quran, boleh mengaji, boleh sembahyang, boleh itu. Siapa ajar kau? Misalnya ada gurunya. Betul tak? Boleh pandai gitu je. Ada gurunya. Maknanya guru kau lah dulu masuk syurga. Guru pun kalian, aku alim, aku ustaz, aku penceramah, aku pendawang, gini. Aku nak dulu masuk syurga. Mereka tanya, mana boleh? Kau belajar dulu, siapa pandai? Siapa sponsor kau? Sianu bayar buat makan bulanan, yuran, bayar belikan barang-barang dapur. Betul tak? Rupanya orang yang spend money untuk yang belajar, jadi yang alim, jadi pandai, jadi engineer itu, dia dulu masuk syurga. Amin. Jadi harta. Jadi kita ada harta, kita bantu orang-orang. Orang yang dulunya tak pandai, dia pandai dengan sebab ada orang bekalkan dia. Belajar UIA, belajar USIM, belajar UNITIN, belajar SUNITIN. Pandai itu pasal apa ada? Pasal ada duit yang orang bayarkan, orang bayar. Itu kadang-kadang ada sebuah itu. Sampai nak register, patah balik. Pasal apa? Duit tak ada. Yang ditonton sekalian. Duit itu, dia tidaklah segala-galanya. Tapi, duit itu bukan segala-galanya. Tapi, segala-galanya perlu duit. Betul tak? Kau nak pergi haji, boleh dapat 2,000? Tak apa. Nak kahwin? Ditanya dulu, kerja apa? RSP. Kenapa pangkat apa? Bawa fine? Bawa fine tak payah. Bawa fine namanya PAR. Pemantauan rendah. Jangan ni, executive tu. Manager tu. Sign sikit je. Apa? Aborot. Kerja bank apa? Override. Yang depan ni, yang kat tu. Override, yang mana override tu,
kita sebenarnya, saya dengar satu ceramah baru lah, kita ni sebenarnya dia memokkan bila orang berharta jahat. Bila orang berharta je jahat, kedekut, bakhil. Sampai nama pun Haji Bakhil bila mereka kedekut. Bila kata berharta jahat. No. Jadi tanggapan kita dah tak betul. Betul tak? Kita didendangkan dengan filem-filem Melayu lama-lama. Berharta je jahat. Berharta je jahat. Betul tak? Jadi sampai masyarakat Melayu ni cari harta tak semua-semua. Jadi kita kena pergi ke depan lagi. Berharta tu bagus. Seperti agama bin Auf. Dia wakaf kau semua. Harta-harta apa nama, gembala kambing, gembala musa, apa nama, kalau yang angkatan untuk yang buat perdagangan tu, aku wakaf kau semua. Uthman bin Affan, dia beli tangga Yahudi. Kan? Macam mana? Sekarang ni apa? Ar-Rajihi. Arab tu kan? Dia wakaf 500 hektar kebun tamar untuk Madinah. Ada. Kita tak beli tamar sekilo, jam bulan Ramadan tu menggigil. Taman yang murah boleh lah. Beli kat Medin tu, taman yang mejol, kejol tu. Yang sedap makan food. Apa mejol ke, kejol ke, kajol ke apa. Sedap kan, sekilo 80 ni. Kalau ambar tu ambar. Panjang ni. Saya duduk Madinah. Satu pasal kawan anak raja lah. Dia kerabat lah. Dia kata, saya nak bagi kamu tamar ambar. Sejengkal macam pisang emas tu. Jadi bodoh saya. Belik-belik. Dia kata, kau perang tu. Aku tak nak tengok. Panjang ini ambar. Kita nama ambar. Lepas tu Safawi, Maria, apa semua. Itu semuanya. Tentang keluarkan duit. Dan mana saya nak Umar ni. Dia tengok waktu kerja 9-10 duduk kat masjid di Kerajaan pula. Nak malas ni. Jadi kita kena bekerja. Tujuan kita apa? Bila kaya raya, kita boleh bantu agama, boleh bantu orang susah, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh tolong anak-anak buah, kita bayarkan yuran, bayarkan itu, mana yang terjebak dengan hutang kita boleh selesaikan. Apabila boleh pulangkan zakat. Itu niat kita. Rasulullah SAW orang yang kaya. Apa kata orang miskin? Orang dia Rasulullah susah lah, apa semua. Tidak. Rasulullah SAW Nabi dia kehidupan yang sederhana, tapi hakikat dia senang. Apa bukti dia? Pada Hajjatul Wada, Nabi SAW bawa 100 ekor unta. Kita ada 1 ekor unta. Ekor unta pun tak nak pegang. Korban sebut, kalau kita buat korban 1 ekor unta, mahalnya di satu bahagian sampai 3,000. Kita selalu 300 ya. Tembang berjuta. Ya. Rasulullah SAW kaya, Masya Allah. Harta banyak. Ghanimah dia dapat 1 ekor unta. Daripada Madinah bawa pergi ke Hajjatul Wada. Nabi SAW sebelih 63 ekor dengan tangannya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Akan ambil nama umur dia 63 tahun. Yang lebih sahabat-sahabat dia sebelih. Hebat tak? Jadi kita kena ke depan sikit. Orang Islam kan jadi kaya. Dalam Malaysia ni, orang yang paling kaya 10 orang. 6 ke atas, saya nak aja. Yang ke-7 barulah Tafsir Sayyid Bukhari dan sebagainya. Orang ni kita kena sama orang dulu nak bangunkan Masjid Azhar, semua nak bangunkan. Hebat. Jadi kita pulihkan balik kita punya fikrah ideologi kita ni. Kekayaan tadi itu bukan untuk kita, untuk agama, untuk umat sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah. Jadi gitulah dalam sembahyang orang macam muda-muda ni minta apa? Iyyaka nasta'in. Stop sekejap. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang murah. Kayakanlah aku yang berkat, kaya yang boleh membantu untuk muslimin. Ya. Jadi ada 2 tempat kita baca Fatihah kan. Ya kana doa, ya kana nasta'in. Saya sudah pesan kawan saya, kau tak payahlah minta ilmu ini, bukan ada duit. Yang kau jadi orang kaya, kau bantu orang banyak agama, kau duluan masuk syurga. Orang sakit apa? Klinik ni aku bayar. Ni orang makan aku bayar. Ini tak ada.
Bil nak makan bertolak-tolak. Siapa nak bayar bil api, bil seorang, kita ke depan lah. Bila kita ada tu, kalau semua sengkek, macam nah, itu pasal benda hari tak boleh sengkek. Jadi saya ingat kalau kamu ada tip pada benda ni. Dulu benda hari tu mak kaya, wang kaya, ada estate. 1.15 dah berhenti. Ada estate. Jadi bila masjid ada kekurangan, dia top up lah. Dia bagi untuk makan. Saya ingat lagi. Kaya, ada estate. Apa dia? Sekarang kebanyakannya jadi bandari, pencen KTM, pencen ATM, yang tak ada duit. Bila dia tak ada, dia sakau lah duit tu. Dia kata lah pinjam dulu, salahnya. Aku pun bandari, aku buat kerja masjid, ilai ta'ala, walau kira naik motor, minyak tak ada, pinjam 100, dah lama-lama dia kata, ini kayak macam gaji aku lah. Dia buat petua ada sendiri. Berlaku tak? Itu berlaku. Dah macam kat mana. Kalau kita sembang dengan orang-orang yang ada otoriti lah kan, dia kata aduh serba salah, kita nak cakap pun salah, tak cakap lagi salah. Benda mungkar ni nak cakap pun salah, tak cakap lagi salah. Apa dia cek? Kalau nak ikut-ikut pengurusan masjid ni banyak tak betul. Bukan tak betul macam mana, salah guna. Saya nak kata, kalau rasa-rasa kau tak boleh nak jujur, tak boleh nak amanah, tarik dirilah jadi AJK. Dosa kering je. Betul, orang pergi masjid masuk syurga. Nama yang maksudnya. Tapi kalau menguruskan masjid, kalau tak amanah, tak jujur, duluan masuk neraka. Takut lah. Kunci dekat saya pegang kunci. Betul tak? Kunci peti saya pegang, kunci fail saya pegang, kunci pejabat saya pegang. So, apa saya nak ambil, saya ambil lah. Air mineral ada kan? Air mineral yang bagus punya. Yang bagus apa? Yang terbaik air mineral apa? Yang terbaik lah, bukan tutup putih, tutup hijau. Terbaik kan? Kita boleh. Ada satu kotak kan? Anak aku dah masuk asrama. Ambil satu kotak. Boleh tak boleh? Kau boleh ambil, tak sebetul. Tak ada urusan. Tapi kalau orang datang, ji, saya nak balik asrama, bagi sekotak boleh tak? Boleh. Saya ada orang luar. Dia nak bagi anak-anak kat asrama semua tu, anak-anak yatim tu. Kita yang mengurus, tak boleh. Kita boleh ambil satu je. Tapi tekan terbalik. Yang luar satu, yang dia sekotak. Dia perasan tak benda tu? Dia rasa macam tak bersalah. Itu dia panggil dosa. Dan kita bagi tahiyat akhir kan? Allahumma ghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asdaqtu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ada yang dosa yang kau lebih mengetahui ya Allah daripada aku. Mungkin aku anggap tu tak berdosa, tapi sebenarnya berdosa. Dan kalau kita cerita tentang kita isteri-isteri kan, kadang kita ada masa kita pun datang bermood kan, datang penat, datang kan. Kadang ada kita rasa macam tak berdosa, sebenarnya berdosa. Ni bukan penat pun jadi bini ni. Mana sentiasa abang kalau saya ada salah silap, ampun abang. Kadang-kadang saya rasa tak salah. Lelaki dia je, apa saya maaf. Saya sebelum tidur saya nak maafkan kau. Bangun tidur saya nak maafkan kau. Kenapa? Saya rasa kau ada buat kesalahan yang kau tak rasa macam salah. Betul tak? Perempuan ni senang. Beriman, jaga sembahyang 5 waktu, taat suami, puasa kalau tak uzur, masuk syurga. Senang. Ya tak? Senang. Yang berat orang lelaki. Lelaki. Begitulah ya. Jadi insyaAllah mana kita takut sendiri, bersambung, jangan ke mana-mana, insyaAllah. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengampun dan maaf, insyaAllah kita belikan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa ya. Doa kaya. Terima kasih Ustaz. Duit banyak.